Spider-Man sedang menunggang basikalnya dan dia terjatuh terus ke dalam air itu. Ya, tengok, betul kan cakap saya? Inilah Spider-Man sebenar yang menunggang di hutan-hutan itu. Dan kemudian, ya Allah, dia sedang cuba ditangkap oleh polis. Dia menunggang dengan sangat laju. Dan kemudian, secara tidak sengaja, lihat apa yang berlaku. Dia telah terjatuh terus ke dalam air itu. Ini memang gila. Kita kena tolong Spider-Man sekarang. Jadi, kita akan gunakan magnet ini untuk cuba selamatkan Spider-Man. Dia berada di bawah air dan kita akan cuba tangkap dia. Baiklah, mari kita lihat. Wah, kawan-kawan. Saya tak pasti sama ada ini semua benar atau palsu. Apa pendapat kamu? Tapi sekarang, saya dapat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan itu mungkin motosikal Spider-Man. Mari kita panggil seseorang untuk membantu. Hey, truck pickup saya! Hey, mari, truck pickup saya! Ya, jadi motosikal Spider-Man memang sangat menakutkan. Jadi, kita akan gunakan truck pickup saya untuk selamatkannya. Untuk bantu Spider-Man. Jadi, ayo, mari kita lakukan ini. Kita kena selamatkan Spider-Man sekarang. Ya, baiklah. Jalan. Saya nampak sesuatu keluar dari air. Ya Allah, kawan-kawan. Ini adalah video. Ini adalah motosikal Spider-Man yang sebenar. Ini gila. Ia keluar dari air. Cepat. Kita kena selamatkan Spider-Man. Ya, motosikal Spider-Man. Ya Allah, kita jumpa dah. Itu memang motosikal Spider-Man yang sebenar. Dan tengok, ia betul-betul dilitupi dengan sarang laba-laba. Mari simpan magnet saya sebab kita tak perlukan sekarang. Sekarang, kita kena faham macam mana nak guna sarang laba-laba ni dan macam mana kita boleh hidupkan dan tunggang motosikal Spider-Man yang sebenar. Jom, ambil beberapa alat dan tengok apa yang kita boleh buat. Saya rasa saya perlukan sesuatu yang tajam untuk potong sarang laba-laba ni. Macam gunting ni kan? Jadi, sekarang kita kena buang sarang ni. Tapi, sarang laba-laba ni sangat kuat. Mustahil nak potong. Saya rasa cuma Spider-Man je yang tahu macam mana nak hidupkan dan tunggang benda ni. Cuma Spider-Man je yang tahu macam mana nak potong sarang laba-laba ni. Tunggu. Spider-Man, kalau dia jumpa basikal ni, itu bermakna Spider-Man masih lagi di bawah air. Jadi, ayo, kita kena selamatkan Spider-Man. Magnet saya tersekat. Apa yang jadi dengan magnet saya? Ya Allah, apa tu kawan-kawan? Itu baju Spider-Man, tak boleh percaya. Tapi apa benda tu? Di mana magnet saya tersekat? Ya Allah, saya tahu benda tu mungkin milik Goblin, musuh utama Spider-Man. Dan itu boleh bermakna Goblin sedang memburu Spider-Man. Mari kita fikir macam mana kita boleh guna benda tu. Sebab ini sangat tajam. Ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Dan ia dipanggil Razorback. Sebab ia sangat tajam macam pisau cukur. Ya Allah, benda ni sangat tajam. Jadi mungkin ia boleh memotong sarang laba-laba spider. Wah, ia betul-betul memotong sarang tu. Jadi, kita boleh lari dan pandu Spider-Bike. Spider-Bike, senjata Goblin betul-betul berkesan. Jadi, kita dah jumpa dan selamatkan Spider-Bug dan Spider-Suit. Jom kita pakai dan cuba. Wah, saya betul-betul rasa macam Spider-Man. Tengok suit baru ni. Ia berwarna emas, macam dalam filem terbaru. Dan kawan-kawan, kalau anda suka Spider-Man, jangan lupa untuk like video ini sekarang juga. Tapi saya nak cuba Spider-Bug ni. Jom kawan-kawan. Wah! Wah! Ya Allah kawan-kawan, ini memang gila. Saya rasa macam benar-benar jadi Spider-Man. Wah, ini memang hebat. Ini memang gila. Tapi itu hanya boleh bermakna satu perkara. Spider-Man berada di sekitar sini. Dan mungkin Spider-Man yang sebenar masih perlukan bantuan kita. Jadi, saya akan jadi seperti seorang wira sebenar dan saya akan selamatkan Spider-Man. Jadi sekarang, kita kena terus mencari lagi petunjuk untuk faham apa yang telah berlaku di hutan itu. Hei kawan-kawan, apa tu? Apa benda tu? Tengok betapa seramnya benda tu. Ya Allah, kawan-kawan, saya tahu topeng tu milik siapa. Itu topeng Goblin. Ia sangat berbahaya dan sangat-sangat menakutkan. Goblin ialah watak yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya dari alam semesta Spider-Man. Dia sentiasa cuba memburu Spider-Man untuk menjatuhkannya. Tapi kawan-kawan, korang ingat tak apa yang kita jumpa sebelum ini? Razorback ini juga digunakan oleh Goblin untuk melawan Spider-Man. Kita jumpa banyak barang Goblin dan kita jumpa banyak barang Spider-Man. Jadi, saya tahu apa yang berlaku di sini. Goblin sedang menyerang Spider-Man dan Spider-Man sedang melawan dia. Jadi, mari kita tonton lebih banyak video untuk cari klip tentang itu. Jadi, Spider-Man telah dikejar oleh polis atas sebab tertentu. Tapi, saya tak tahu kenapa. Tapi, selepas itu, dia telah jatuh terus ke dalam kawasan berair di mana
mana kita jumpa basikal dia. Dan kemudian, atau mungkin sebelum itu, tengok, itu Goblin hijau. Dia sedang menyerang Spider-Man. Jadi, saya betul. Spider-Man telah diserang oleh Goblin hijau dan mereka sedang terbang di sekitar kawasan itu. Jadi mungkin kita kena terus mencari di dalam hutan itu. Jom kawan-kawan, kita kena teruskan penerokaan hutan itu untuk selamatkan Spider-Man dan bantu dia lawan watak-watak yang menakutkan dan menyeramkan itu. Ayo Spider-Man, kami datang! Spider-Man. Tunggu kawan-kawan, tunggu. Aku jumpa sesuatu di sini. Kawan-kawan, ini memang tak boleh dipercayai. Ini adalah penembak sawang emas yang baru dan sangat berkuasa. Jadi, ini adalah penembak sawang emas yang sangat istimewa. Dan kau boleh gunakannya untuk menembak sawang dan berayun dengan sawang seperti Spider-Man sebenar. Jom kita cuba. Wow. Sawang sebenar dari penembak sawang. Baiklah. Jom kita cuba. Ya Allah! Tidak. Penembak sawang! Pelancar jaring tu, ia dah rosak. Tapi itu agak pelik. Saya ingatkan bahagian dalamnya emas. Tapi sebenarnya macam plastik. Itu pelik. Saya sangka ia sangat nyata. Tapi mungkin itu palsu. Itu memang pelik. Penembak sawang ni tak sekuat yang saya sangka. Tapi kalau itu benar-benar Spider-Man, adakah Goblin itu juga betul-betul nyata? Saya tak tahu. Saya rasa kita kena teruskan memancing magnet untuk mengetahuinya. Jom. Jadi, selepas Goblin hijau menyerang Spider-Man telah jatuh ke dalam air itu. Jadi, mari kita teruskan memancing magnet di sini. Okey. Wah, ya, mungkin kita boleh dapat sesuatu yang berat lagi. Dan ya, saya boleh rasa seluruhnya ia sedang keluar. Tunggu, kawan-kawan, apa benda itu? Wah, ini benda yang sangat pelik dan ia nampak macam peluncur dari filem yang Green Goblin ada. Dalam kehidupan sebenar, ia memang nampak macam tu. Itu gila. Green Goblin terbang atas benda tu dalam filem yang kita pernah tengok sebelum ni. Jadi, mari kita cuba. Boleh tak kita terbang? Boleh tak kita terbang? Kenapa ia terbang? Apa yang tak kena dengan benda tu? Ia telah diaktifkan. Saya dikecualikan. Dikenal pasti sebagai Spider-Man. Tidak. Saya bukan Spider-Man. Hapuskan sasaran selepas 3, 2. Tidak. Saya bukan Spider-Man. Saya adalah Green Goblin. Saya adalah Goblin hijau. Tuan telah dikesan dan dikenal pasti. Ya, saya adalah Green Goblin dan saya boleh mengawal peluncur itu. Dan cari saya. Carikan saya Peter Parker. Cari Spider-Man. Kerana kita perlu selamatkan dia. Seperti yang Tuan kehendaki, Tuan. Itu adalah pancaran laser. Kita perlu ikutinya. Dan mungkin di dalam hutan itu, kita boleh jumpa Spider-Man. Mari kita pergi. Ini adalah pancaran laser. Dan ia menunjuk ke lokasi tempat Peter Parker, juga dikenali sebagai Spider-Man, telah dilihat. Kita perlu ikut pancaran laser ini dan mungkin kita boleh jumpa dia dan selamatkan dia. Hey kawan-kawan, tengok. Di sini kami jumpa sesuatu yang pelik. Ini adalah drone terbang dan ada tanda laba-laba di atasnya. Ya Allah, mungkin Spider-Man terbang di sini dan mencari sesuatu. Jom kita lancarkan drone dan tengok apa yang kita boleh jumpa dalam hutan tu. Okey, mari kita terbangkan drone ke atas. Wah. Itu memang hebat kawan-kawan. Baiklah, mari kita lihat apa yang boleh kita temui di dalam hutan itu. Tunggu, siapa itu? Sangat besar dan kuat. Itu Hulk yang gagah perkasa. Dia pernah berada di sini. Dan seperti yang Anda tahu, Spider-Man dan Hulk, mereka berdua saling berkaitan. Jadi kawan-kawan, mungkin kita perlu lari dan tanya, Hulk, di mana Spider-Man? Mungkin dia perlukan bantuan kita. Jom, sekarang kita boleh cari Spider-Man sebenar dan Hulk sebenar. Jom! Baiklah, kita nampak Hulk di suatu tempat di sana. Hey, korang, apa itu di atas tanah? Ya Allah, ini nampak macam seluar Hulk kan? Wah, tengok betapa besarnya seluar ni. Kalau dibandingkan dengan saya, memang gergasi. Saya cuma bergurau je. Hulk tu memang sangat besar dan kuat. Ya Allah, seluar ni memang besar. Sebab Hulk ada kaki yang sangat besar. Tapi kawan-kawan, itu cuma boleh bermakna satu perkara saja. Hulk pernah ada di sini. Itu bermakna Spider-Man sebenar. Spider-Man juga pernah berada di sekitar sini. Kita kena teruskan penyelidikan kita, siasatan kita di sekitar hutan tu. Mungkin saya boleh nampak sesuatu di sana.
Jom kawan-kawan. Ya, tengok. Ada sesuatu yang berkaitan dengan Spider-Man. Tengok. Itu adalah topi keledak motosikal. Tapi kenapa Spider-Man perlukan topi keledak motosikal? Dia seorang adiwira kan? Tapi kenapa Spider-Man perlukan topi keledak ni? Ini untuk budak-budak. Ini untuk keselamatan. Spider-Man adalah adiwira yang sangat kuat. Mari kita pergi dan bandingkan topi keledak ini dengan motosikal dia. Mereka sama. Warna mereka pun sama. Ini adalah topi keledak Spider-Man yang sebenar dan ini motosikal Spider-Man. Tapi itu agak pelik. Kenapa Spider-Man perlukan topi keledak? Dia seorang adiwira. Okey, mungkin kita boleh cari lagi beberapa petunjuk. Jom kita lancarkan drone sekali lagi. Okey, mari kita lancarkan drone. Dan lihat. Tunggu, Tat. Ya Allah. Saya telah rosakkan drone Spider-Man. Macam mana itu boleh berlaku? Tak. Tak, saya kena. Saya kena baikinya juga. Ayo, macam mana kita boleh sambungkannya semula? Tunggu kawan-kawan. Korang nampak kamera ni tak? Nampaknya ada beberapa fail yang telah dirakam sebelum ini. Jom kita tengok. Jom tengok apa yang telah dirakam pada drone tu sebelum ni. Okey, mari kita mainkan. Selamat datang ke sekolah menunggang basikal. Pelajari aksi-aksi paling hebat. Tunggu. Sekolah menunggang basikal? Selamat datang ke sekolah menunggang basikal. Menunggang seperti seorang wira sebenar. Belajar lompatan air yang gila seperti Spider-Man sebenar. Daftar sekarang. Apa? Anda boleh menunggang sebagai seorang wira. Apa yang mereka cakapkan? Ia nampak seperti iklan, ya? Semua adegan itu, semua video itu, ia memang agak nyata. Tetapi, ia adalah iklan tentang sekolah menunggang basikal. Itu menjelaskan segalanya. Semua yang kita lihat itu hanyalah satu iklan. Dan mereka cuba menarik kita untuk menunggang basikal adiwira. Sebab itulah kita jumpa topi keledar ini. Kerana adiwira sebenar tidak perlukan topi keledar. Hanya pelajar yang ingin belajar cara menunggang basikal sahaja yang memerlukannya. Itu memang gila, kawan-kawan. Tapi apapun, kita sudah tamatkan pengembaraan kita dan siasatan kita pun sudah selesai. Jika anda suka, jangan lupa untuk like dan subscribe saluran saya jika anda mahu lebih banyak video Spider-Man dan pengembaraan lain. Nama saya Love, jumpa lagi. Selamat tinggal. Wah, sebenarnya saya juga ingin cuba menunggang basikal daripada Spider-Man.